merungut-rungut. Tapi alhamdulillah ini menunjukkan satu kerjasama yang sangat baik. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Farah bekas di tempoh kita dan sekarang dalam jabatan sebagai pembesar guru. Saya ucapkan terima kasih atas segala tenaga dan semangat yang telah Ibu Farah berikan kepada setiap jenazah. Walaupun dengan saya masa yang tak begitu panjang, tapi dari segi kerja saya tengok Ibu Farah merupakan seorang guru pendidikan yang komited dengan kerja dia. Dan selagi hasil kerja dia akan panggil cikgu dan dia ikut cikgu. Seperti hal pokok, alhamdulillah. Lepas ni Cikgu Fakro tolong ikutlah cara Cikgu Farah bekerja untuk baik. Bukan untuk dia, tapi sebenarnya untuk sekolah. Dia buat itu untuk sekolah dan memudahkan guru besar. Kalau dia tak buat itu, dia akan menjadi masalah. Jarak fikir-fikir lain pun boleh tengok bagaimana cara kerja Cikgu Farah. Yang baik kita ambil contoh, yang buruk kita buangkan. Itulah kita punya target kita, supaya kita dapat meneruskan semangat setiap kejelasan. Yang seterusnya saya harap hubungan ukhuwah antara kita dan semua warga pada kejelasan dengan Cikgu Farah akan terus dekat dan terus berhubung antara satu sama lain. Harap kita diberi kesihatan yang baik dan dapat meneruskan kejelasan. Sebab saya tahu susahnya kat tu, susahnya nak mengelola, cari duit dan sebagainya. Tapi terima kasih yang banyak sebab adakan majlis ni. Saya nak santai-santai je, tak nak yang macam benda lain. Ini lain sikit. Juga azadinya saya sikit. Okey, bagaimana dan saya? Saya saya yang ada majlis tu banyak benda. Sebab 5 tahun saya di Kilasa kerja dengan satu cita hati saya tak akan miss. Saya tak akan miss 5 tahun itu. Sebab itu bukan ada saya. Jangan lupa jemput saya. Jangan orang rasa kalau jemput saya sebab saya baju. Saya dah order baju so saya nak datang. Saya jemput saya. Okey, dan terima kasih. Tiga.